Pernah tak anda terfikir macam mana sesebuah negara tu tentukan apa yang legal, apa yang haram, siapa yang buat senarai tu dan macam mana rupa senarai tu sebenarnya? Hari ini kita akan terus terjun dan bedah dokumen perundangan yang jadi jawapan kepada semua soalan ni, khas untuk Malaysia. Inilah persoalan utama kita kan? Dan jawapannya bukan boleh kita cari dalam berita atau dengar-dengar cakap orang. Tak. Jawapannya ada dalam satu teks undang-undang yang ya ampun sangat spesifik dan terperinci. Jom kita tengok sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Dokumen yang kita nak tengok ni ialah jadual pertama dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan kena faham, ni bukan sekadar buku panduan biasa. Ini adalah satu senarai yang sah di sisi undang-undang yang ada kesan betul. Maksudnya, setiap satu baris dalam dokumen ni, kesannya sangat besar. Ia boleh tentukan segalanya daripada serbuan polis sampailah ke hukuman di mahkamah. Jadi, memang penting sangat untuk kita faham macam mana struktur dia. Ini dia plan kita untuk hari ni. Kita akan pecahkan satu persatu, tengok setiap bahagian untuk faham apa logik di sebalik senarai ni. Kita akan mula dari bahan mentah, sampailah ke pengecualian yang paling pening kepala. Baiklah, kita mulakan dari yang paling asas sekali. Undang-undang ni, dia start dengan asingkan dadah yang datang dari sumber semula jadi, terutamanya tumbuh-tumbuhan. Nah, tengok ni. Apa yang menarik sangat dekat sini ialah, nampak tak bezanya? Jelas sangat dia asingkan antara tumbuhan yang masih mentah yang disenaraikan dalam bahagian I dengan produk yang dah diproses yang masuk bawah bahagian 2. Inilah, boleh kata tapak pertama, klasifikasi paling asas dalam keseluruhan akta ni. Okey, seterusnya kita masuk bahagian 3. Kalau bahagian 1 dan 2 tu macam mukadimah, bahagian 3 ni dah macam ensiklopedia tebal. Serius, ini bahagian yang paling besar, paling panjang dan paling kompleks dalam keseluruhan jadual. Nak bagi anda nampak betapa besarnya bahagian ni, bahagian 3 senaraikan lebih daripada 200 bahan kimia sintetik, satu persatu tau. Dan yang penting, senarai ni tak pernah berhenti, ia sentiasa ditambah. Cuba dengar nama ni, saya pun berbelit lidah nak sebut. N dalam kurungan 2S, 1-amino 3,3-dimetil 1-oksobutan 2-ail, 1-sikloheksilmetil, 1-H-indazola 3-karboksamida. Dengar pun dah teknikal gila kan? Ini contoh betul-betul dari senarai tu. Dan ini baru satu. Ada lagi? Yang ini pula dan yang ini memang pening kepala nak sebut. Apatah lagi nak hafal kan? Tapi, ada sebab kenapa nama-nama ni spesifik sangat. Ketepatan kimia macam ni lah kuncinya. Setiap huruf, setiap nombor tu penting. Tujuannya satu, nak pastikan tak ada satu pun lubang atau ruang untuk sebatian bahaya ni terlepas dari undang-undang. Tapi kan di sebalik semua nama saintifik yang buat pening kepala tu, sebenarnya ada juga nama-nama yang kita semua kenal. Heroin, kokain, fentanyl, MDMA, semua ni ada dalam senarai yang sama, terselit antara beratus-ratus sebatian lain. Ini menunjukkan macam mana nama jalanan dan nama saintifik dua-dua wujud sekali dalam dokumen undang-undang ni. Dan ini bahagian yang paling genius sekali. Undang-undang ni ada satu klausa macam payung besar atau catch-all. Maksudnya apa? Maksudnya bukan sahaja bahan kimia yang ada dalam senarai tu haram, tapi semua variasi dia pun haram juga. Isomer dia, ester dia, garam dia. Tujuannya, nak elakkan ahli kimia nakal ubah sikit je molekul tu untuk cuba lari dari undang-undang. Memang tak boleh larilah. Okey, kita beralih ke bahagian IV pula. Bahagian ni kita boleh anggap macam kategori tengah-tengah. Bahan-bahan dalam senarai ni masih dikawal ketat, tapi selalunya peraturan dia ada sikit beza berbanding yang dalam bahagian 3 tadi. Contohnya macam kodeina. Ramai tahu kan? Kebanyakan bahan dalam bahagian ni ada kegunaan perubatan yang sah, tapi pada masa yang sama ada potensi tinggi untuk disalahgunakan. Sebab itulah ia diletakkan dalam kategori khas ni dengan set peraturan dia sendiri. Dan sekarang kita sampai ke bahagian terakhir senarai, bahagian V. Dekat sinilah undang-undang jadi teramat spesifik tentang apa yang dibenarkan. Ya, betul, apa yang dibenarkan. Tapi hanya bawah syarat-syarat yang sangat-sangat ketat. Contoh terbaik ada kat sini. Tengok jadual ni.
Sediaan yang ada kandungan kokain kurang daripada 0.1% dikecualikan. Tapi, ada tapi besar dia. Hanya kalau kokain tu tak boleh diekstrak keluar balik dengan senang. Nampak tak? Ini syarat yang sangat saintifik. Tujuannya untuk benarkan kegunaan perubatan yang sah, tapi pada masa sama tutup pintu untuk penyalahgunaan. Dan bukan kokain je tau. Ada lagi pengecualian lain untuk ubat-ubatan tertentu macam difenoksilat. Tapi sekali lagi, syaratnya ketat. Hanya bila ia dicampur dengan bahan lain dalam nisbah yang tepat untuk halang orang salah gunakannya. Ini tunjukkan betapa telitinya dokumen undang-undang ni. Jadi, lepas kita dah tengok semua bahagian ni dari I sampai V, mungkin ada yang tertanya, kenapa nak kena susah-susah macam ni? Kenapa senarai yang berjela dan rumit ni tungting sangat? Sebabnya ada 3 yang utamalah. Pertama, ia bagi panduan yang jelas pada penguatkuasa undang-undang, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kedua, ia jadi rujukan untuk doktor dan ahli farmasi, bahan mana yang perlukan kawalan. Dan ketiga, ia selaraskan undang-undang Malaysia dengan polisi antarabangsa. Penting tu. Dan ini mungkin poin paling penting sekali. Senarai ini bukan macam batu bersurat. Ia tak statik. Ia sentiasa berubah. Malah, macam yang kita boleh nampak kat sini, ia baru jadi kemas kini tahun 2024 ni. Ia ibarat satu dokumen yang hidup, sentiasa berevolusi untuk kejar kemunculan dada-dada baru dan penemuan sains terkini. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk difikirkan. Bila kita tengok betapa pantasnya bahan-bahan baru dicipta, cabaran untuk pastikan senarai ini sentiasa relevan memang sangat besar. Jadi, persoalannya, agaknya apa yang akan ada dalam senarai ini 10 tahun dari sekarang, pada tahun 2034?